Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina hikmataka wa shukran min ghada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita sama-sama baca Hayatus Sabah lagi ni tuan, dan kita baca dua tajuk ini kan. Satu, dakwah Nabi SAW kepada lelaki yang tidak diketahui namanya. Yang kedua, kita baca tajuk dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Dua tajuk ini tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki daripada kabilah Bal-Adawiyah menceritakan kisah keislaman datuknya. Datuknya berkata, aku telah pergi ke Madinah dan telah singgah berhampiran sebuah lembah. Tiba-tiba aku mendapati dua orang lelaki yang sedang berjual beli seekor kambing betina. Si pembeli berkata kepada si penjual, "Elokkanlah penjualan kamu kepadaku." Aku berkata dalam hatiku, mungkin inilah lelaki Bani Hashim yang telah menyesatkan ramai manusia. Adakah dia orangnya? Ketika aku sedang memerhatikan mereka, dan tiba-tiba muncul seorang lelaki yang sangat kacak, lebar dahinya, mancung hidungnya, halus bulu keningnya, dan terdapat satu jajaran halus bulu-bulu hitam, seolah-olah satu garisan hitam menghubung bahagian atas dada dengan pusatnya. Dia ditutupi oleh dua kain yang sudah lusuh. Lelaki itu telah menghampiri kami lalu berkata, "Assalamualaikum." Maka kami pun menjawab salamnya. Itu sebaik saja dia datang. Pembeli tadi terus memanggil lelaki itu sambil berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadanya agar dia membelokkan penjualannya kepadaku." Lalu baginda SAW mengangkat tangannya sambil berkata, "Kamu adalah pemilik harta kamu." Lalu baginda SAW mengangkat tangannya sambil berkata, "Kamu adalah pemilik harta kamu. Sungguhnya aku berharap untuk bertemu Allah setelah pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu menuntutku atas suatu kezaliman tak berhak yang telah aku lakukan terhadap hartanya, darahnya dan maruahnya. Allah setelah akan merahmati seseorang yang mudah dalam jual dan membeli, mudah dalam mengambil dan memberi, dan mudah dalam menaikkan hutang dan mudah dalam menuntut hutangnya." Kemudian lelaki itu lalu pergi. Aku berkata dalam hatiku, demi Allah, pasti aku akan dapat penjelasan tentang lelaki ini, kerana dia seorang yang elok bicaranya. Lalu aku mengekorinya. Aku berkata, "Wahai Muhammad." Baginda SAW terus berpaling ke arahku dengan seluruh badannya lalu bersabda, "Apakah yang kamu inginkan?" Aku menjawab, "Kamukah orangnya yang telah menyesatkan orang ramai dan telah membinasakan mereka serta menghalang mereka daripada apa-apa yang disembah oleh datuk nenek mereka?" Baginda SAW menjawab, "Yang melakukan semua ialah Allah SWT." Datukku bertanya, "Kepada apakah kamu mendakwakan manusia?" Baginda SAW menjawab, "Aku mendakwakan hamba-hamba Allah SWT kepada Allah SWT." Datukku bertanya lagi, dalam dakwah kamu itu apakah yang kamu katakan?" Baginda SAW menjawab, "Kamu bersaksilah bahawa tiada Tuhan
yang layak disembah selain daripada Allah SWT. Dan sungguhnya aku ini ialah pesuruh Allah SWT. Dan kamu beriman dengan apa-apa yang Allah SWT telah turunkan kepadaku. Dan kamu kufur dengan Lata dan Uzza. Dan kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat. Datuk bertanya, apakah zakat itu? Baginda SAW menjawab, orang kaya dalam kalangan kita mengembalikan sebagian hartanya kepada orang fakir dalam kalangan kita. Datuk berkata, alangkah baiknya apa-apa yang kamu dakwahkan. Datukku berkata bahawa sebelum ni tiada siapa pun. Datukku berkata bahawa sebelum ini tiada siapa pun yang bernafas di atas muka bumi lebih aku benci daripada baginda SAW. Namun selepas perbualan itu, baginda SAW lebih aku kasih daripada anakku, bapaku dan seluruh manusia. Kemudian Datuk berkata, sungguhnya aku telah tahu apa-apa yang patut aku lakukan. Baginda SAW bertanya, kamu telah tahu? Beliau menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT. Dan sungguhnya aku ialah Muhammad SAW, pesuruh Allah SWT. Dan kamu beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadaku. Datuk berkata, ya wahai Muhammad, ya wahai Rasulullah, sungguhnya aku bercadang untuk pergi ke tempat air mata. Datuk berkata, ya wahai Rasulullah, sungguhnya aku bercadang untuk pergi ke tempat mata air yang terdapat ramai orang di situ. Lalu aku dakwahkan mereka kepada perkara yang Tuhan telah dakwahkan daku. Sesungguhnya aku berharap bahawa mereka semua akan mengikuti Tuhan. Baginda SAW bersabda, ya dakwahkanlah mereka. Beliau lalu pergi dan telah dakwahkan orang-orang di situ. Dan terang dakwah datukku semua orang di tempat itu air di sana. Beliau lalu pergi. Baginda SAW bersabda, ya dakwahkanlah. Baginda SAW bersabda, ya dakwahlah mereka. Baginda SAW bersabda, ya dakwahlah mereka. Beliau lalu pergi dan telah dakwahkan orang-orang di situ. Dan telah dakwah datukku semua orang tempat air itu, sama ada lelaki ataupun wanita, telah menerima agama Islam. Yang antara itu Rasulullah SAW berasa amat gembira. Lalu baginda SAW mengusap kepala datukku. Imam Ahmad rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW telah pergi menziarahi seorang lelaki dari Bani Najjar yang sedang sakit. Baginda SAW bersabda kepadanya, wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah. Lelaki itu berkata, apakah aku ini pakcik kamu di sebelah ibu atau sebelah bapa? Nabi SAW menjawab, bukan, bahkan pakcik dari sebelah ibu. Bahkan Nabi SAW menjawab, bukan, bahkan pakcik dari sebelah ibu. Baginda SAW menjawab, bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah. Lelaki itu bertanya, adakah ia baik untukku? Baginda SAW menjawab, ya. Imam Bukhari rahmatullahi dan Imam Abu Dawud rahmatullahi meriwayatkan bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
seorang budak daripada kalangan Yahudi yang selalu berkhidmat kepada Nabi SAW telah jatuh sakit. Baginda SAW telah datang menzarahinya. Lalu baginda SAW duduk berhampiran kepala budak itu. Baginda SAW berkata kepadanya, masuklah Islam. Lantas budak itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya. Tahu ayahnya. Lalu ayahnya berkata, ta'alah Abu Qasim, yakni Rasulullah SAW. Lalu budak itu pun memeluk Islam. Baginda SAW telah keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Imam Ahmad rahmatullahi dan Imam Abu Ya'la rahmatullahi melewatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada seorang lelaki, masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Lelaki itu berkata, sungguhnya aku mendapati diriku tidak suka untuk menerima Islam. Baginda SAW berkata, masuklah Islam walaupun kamu tidak suka. Kisah kedua tu, dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Dakwah Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Imam Tabarani rahmatullahi telah melewatkan bahawa Sayyidina Asma binti Abu Bakar Sadatina. Imam Tabarani rahmatullahi telah melewatkan bahawa Sadatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, pada hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah bersabda kepada Abu Quhafah radhiyallahu anhu, masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan baginda SAW terduduk di dalam masjid dengan tenang, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah datang kepada baginda SAW membawa ayahnya Abu Quhafah. Apabila baginda SAW nampak beliau, baginda SAW bersabda, wahai Abu Bakar, kenapakah kamu tidak biarkan saja ayah kamu ini tempatnya dan aku yang berjalan pergi kepadanya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, dia lebih berhak untuk berjalan kepada Tuhan daripada Tuhan berjalan pergi kepadanya. Lalu Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah duduk. Lalu Rasulullah SAW telah menyuruh Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu duduk di depan baginda SAW. Dan baginda SAW telah meletakkan tangan baginda SAW ke atas dada Abu Quhafah. Kemudian bersabda, wahai Abu Quhafah, masuklah Islam, nescaya kamu akan selamat. Lalu Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu telah memeluk Islam. Rawi berkata bahawa Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu telah terus memeluk Islam dan telah mengucapkan kalimah syahadah. Rawi juga berkata bahawa Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu dibawa masuk berjumpa Nabi SAW dalam keadaan kepalanya dan janggutnya putih supaya pokok sakamah. Lantaran itu baginda SAW bersabda, ubahkanlah uban ini, cuma elakkan daripada warna hitam. InsyaAllah apa yang kita dengar kita juga amalkan. Apa yang kita dengar kita ambil iktibar dan kita amalkan dakwah cara Nabi SAW. Kita tutup dengan tazikr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsanu إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Assalamualaikum